Johor Darul Tazim, JDT, terus membuktikan pasukan itu merupakan pasukan nombor 1 di rantau Asia Tenggara. Ini berdasarkan ranking terbaru Opta Power Ranking yang dikemas kini pada 7 November lalu. JDT juga merupakan pasukan ke-7 terbaik Asia. Harimau Selatan mengatasi musuh tradisi di pentas Asia, Buriram United. Kelab gergasi Thailand itu berada di tempat kedua dan menghuni kedudukan ke-37 Asia. Bangkok United pula menghuni tempat ketiga Asia Tenggara dan ke-68 dalam ranking pasukan Asia. Ini satu pencapaian membanggakan memandangkan tiada pasukan negara selain JDT berada dalam kelompok 1000 pasukan terbaik di dunia. Dua pasukan paling hampir ialah Selangor FC dan Terengganu FC. Selangor menghuni kedudukan ke-1490 dunia dan ke-153 dalam ranking pasukan Asia. Terengganu pula berada di kedudukan ke-1917 dunia dan ke-208 Asia. Selain itu, JDT turut mengatasi beberapa pasukan yang pernah bergelar juara Liga Juara-Juara AFC, ACL. Antaranya Jeonbuk Hyundai Motors, Al Ain, Ulsan Hekdi dan Urawa Reds.